Tumpuan, gaji bukan milik hakiki kita. Sekarang ni tumpuan ramai yang kena VSS. Program retrenchment tumpuan Bila kena retrench, cakap memang mudah tumpuan, boleh cari kerja tempat lain. Tapi realitinya ada yang dah terima VSS sebelum-sebelum ni tumpuan, dah jadi asnaf sebab tak dapat kerja dan perniagaan mereka tak berjaya. Jadi berapa bulan dana kecemasan yang sebaiknya kita kena ada sebelum tumpuan hilang pekerjaan? Minima 3 bulan gaji. Yang menenangkan 6 ke 12 bulan gaji. The best adalah 24 ke 36 bulan gaji. Penting ada dana kecemasan ni tumpuan, sebab kekayaan tumpuan bukan terletak kepada berapa banyaknya gaji, tetapi kekayaan ni berapa lama tumpuan boleh survive ketika tak adanya gaji. Gaji ni bukan milik hakiki kita. Bila-bila masa kita boleh hilang gaji ni tanpa diduga tumpuan. Sebab tu tumpuan, untuk ada dana kecemasan ni yang terbaik simpan dalam bentuk tunai. Tapi jika dana kecemasan yang terkumpul tu buat tumpuan hari-hari cemas, sebaiknya tukarkan ia kepada simpanan dalam bentuk emas. 3 bulan gaji tumpuan simpan dalam bentuk tunai, simpanlah dalam mana-mana bank yang tumpuan suka, dan 6-12 bulan gaji tumpuan pastikan ia dalam bentuk emas. Ini pun cara terbaik untuk tumpuan simpan dana kecemasan. Tumpuan yang belum follow saya, jemput follow saya tumpuan, dan bagi tumpuan yang belum ada dana kecemasan dan belum ada akaun di Public Gold, boleh tinggalkan detail dalam borang di beg biru di bawah. Saya akan bantu tumpuan sebaiknya.